Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun dalam keadaan cuaca yang agak panas. Dah hampir seminggu hujan terlalu sikit. Ada juga tanaman yang kalau lihat di situ pokok laici ni dia ada terancam sikit lah. Dia macam layu sikit atas ni, bahagian daun atas. Tapi saya tengah baik pulih lah. Saya insyaAllah lah, daunnya agak kering kat sini. Saya akan tambah air lagi lah. Semalam saya ada siram, pagi tadi tak sempat. So setiap hari lah, sejak bermulanya hujan yang sangat sedikit ni, hampir seminggu. So pokok laici ni memang dia perlukan air banyak So saya akan siram lah kat sini. Limau kasturi ni dia boleh bertahan. Saya ingat akar dia dah terlepas ke bawah tu. Dia boleh bertahan Daun dia agak berbeza lah, masih lagi siramannya sama. So yang agak perlukan air lebih pokok laici ni. Okey, pokok korma ni boleh bertahan Alhamdulillah dia boleh bertahan. Ni pun boleh bertahan korma ni. Ni ada kesan sebenarnya, kesan kena ragut dengan lembu, tapi bila daun dia dah semakin keras, tajam, lembu dah tak kacau dah. Ni antara pokok korma yang berusia lebih 2 tahun. Pembesarannya berbeza kalau tengok di sini dengan yang ni. Dia perlukan ruang yang luas Kalau ruang tanah yang luas, dia akan lebih cepat membesar lah, berbanding dengan tanaman secara macam ni Sebab saya buat macam ni sebab mudah untuk dipindahkan jika diperlukan Okey, begitu juga yang korma ni dalam polybag ni. Sebab saya dalam proses nak menyerahkan jika ada yang nak membelinya, saya akan serahkan lah. Sebab saya lihat di sini ada yang dah insyaAllah dah confirm lah. Ni betina pokok betina. Sebab dia tumbuh dahan baru ni biasanya betina lah. So kalau nak tahu dia jantan ke betina, biasa macam ni lah. Ni salah satu dah insyaAllah confirm. Yang lain tu kita tak pasti jantan atau betina ni kemungkinan pun betina ni. Sebab dahan dia tu dahan dia dah bercambah. So 2 lah dah confirm. Yang lain tu tak pasti lagi. Kita kena cari yang pokok korma jantan baru boleh dia membiak dengan baik. Hampir seminggu ni saya bawa air daripada rumah Saya gunakan kereta sorong lah. Saya masuk air dalam botol macam ni. Dan kalau tak cukup, saya ada backup air kat sini. Saya letak kat sini separuh. Sebab air di dalam tong drum ni, saya rasa dah terlalu kritikal lah. Nak ambil pun saya rasa tak sampai 1 bardi. So saya rasa saya akan mula start lah, bawa sikit-sikit daripada rumah air. Hampir seminggu ni saya bawa air daripada rumah Saya gunakan kereta sorong lah. Saya masuk air dalam botol macam ni. Dan kalau tak cukup, saya ada backup air kat sini. Saya letak kat sini separuh. Sebab air di dalam tong drum ni, saya rasa dah terlalu kritikal lah. Nak ambil pun saya rasa tak sampai 1 bardi. So saya rasa saya akan mula start lah, bawa sikit-sikit daripada rumah air. Jom kita mula siram di bahagian sini dulu.
Ngam-ngam air lah. Air daripada rumah tadi cukup lah. Sekali bawa daripada rumah saya perlukan macam ni banyak lah. Saya rasa cukup lah. Tapi kalau dapat di extra kan, sebab ada tanah daripada rumah ni saya bawa sebab nak pindahkan pokok yang ada kat sini ke polybag. So kalau ikutkan ada extra sepatutnya. Ini antara stok air agak kritikal lah. Tinggal setengah tong. Yang besar ni, saiz agak besar, tinggal setengah ni je lah. Dan satu lagi tong tong ni tinggal kurang suku. So agak kritikal lah air di kebun. Kebanyakan stok air saya pakai dalam botol ni lah. Ni belum sempat dikemas ni sebenarnya. Dan ni lah betul-betul kritikal, saya akan gunakan air dalam tangki biru ni ataupun bekas biru. So bekas biru ni ada 3 Ini yang kedua dan ni yang ketiga lah. So ni untuk stok kecemasan Kalau tengok di situ keadaan kurma alhamdulillah membesar dengan baik . Cuma saya perlu membuat satu penambahan baikan sebab kalau tengok sini dia dah mula tumbuh dengan baik Ni dah boleh pindah ke polybag lain ni. Okey, itu sajalah perkongsian untuk video pada kali ini. Sebab keadaan pun dah mula maghrib. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan semoga perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.